saya Amira, ahli farmasi anda. Ramai yang demam, batuk, sesama, tapi tak ramai yang tahu itu mungkin lebih daripada sekadar sesama biasa. Jom saya terangkan. Sesama biasa biasanya disebabkan oleh pelbagai jenis virus ringan seperti rhinovirus. Gejalanya bersin, hidung berair, sakit tekak ringan, kadang-kadang batuk dan tidak terlalu mengganggu aktiviti harian. Tapi influenza disebabkan oleh virus influenza A atau B, iaitu penyakit pernafasan yang lebih serius. Gejalanya boleh termasuk demam tinggi secara tiba-tiba, sakit kepala atau sakit otak seluruh badan, batuk yang berpanjangan, letih yang melampau, kadang-kadang muntah atau cirit-mirit, terutamanya pada kanak-kanak. Nak tahu tak apa langkah pencegahan terbaik? Selain daripada pakai pelitup muka atau sanitasi tangan, ambil vaksin influenza juga amat penting. Ia bukan 100% mencegah, tapi kalau kena pun gejala lebih ringan dan kurang risiko masuk hospital. Paling penting, ia selamat dan berkesan. Influenza bukan main-main tau. Tak pasti di mana nak dapatkan vaksin influenza? Jangan risau. Anda boleh kunjungi mana-mana cawangan Mega Kuliah Farmasi untuk dapatkan maklumat lanjut dan bantuan berkenaan vaksinasi influenza. Mencegah lebih baik daripada merawat. Jangan lupa follow TikTok Mega Kuliah Farmasi, like, komen dan share video ini.